Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham bin Muhtar daripada B8. Saya menetap di Kampung Gajah dan saya mengambil major Pi agama Islam. Dan pada hari ini saya akan melakukan sedikit uji kaji selidik pada kamu. Jadi sila perkenalkan diri. Nama saya Alif Muzakir bin Arsyad. Saya daripada C11. Saya menetap di Teluk Intan, Perak, dan major saya Pi, Pendidikan Islam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Temu bual ini bertujuan untuk memahami pengalaman perkembangan kamu semasa berumur 10 hingga 12 tahun dari aspek fizikal, kognitif dan sosio-emosi. Semua maklumat ini akan digunakan untuk tujuan tugasan akademik sahaja. Adakah kamu bersetuju untuk meneruskan temu bual ini? Ya, saya setuju. Okey. Boleh tak kamu ceritakan bagaimana perubahan fizikal yang kamu alami antara umur 10 hingga 12 tahun? Contohnya dari segi ketinggian, berat badan atau aktiviti fizikal. Saya mula perasan tinggi badan saya meningkat ketika umur 10 tahun, dan juga saya aktif dalam sukan seperti bola sepak dan juga riadah-riadah yang lain. Dan juga saya perasan saya akan cepat penat jika saya tak cukup tidur. Dan ketika umur saya 12 tahun, saya dah mula peka dengan penampilan diri untuk sentiasa berkemas. Adakah kamu rasa perubahan fizikal itu memberi kesan kepada keyakinan diri atau interaksi dengan rakan sebaya? Ya, sangat membantu. Jadi kamu merasa lebih yakin ataupun kamu rasa lebih insecure apabila berlaku perubahan itu pada diri kamu dengan kawan-kawan kamu? Saya rasa lebih confident ketika bersosial dengan mereka. Okey, terima kasih. Seterusnya, bagaimana pula dengan cara kamu berfikir atau belajar pada waktu itu? Ada tak perubahan dari segi cara memahami pelajaran atau menyelesaikan masalah? Saya ketika itu saya dapat menyelesaikan masalah dengan mencari ataupun saya berbincang dengan kawan-kawan saya dan juga ibu bapa saya dalam mencari jalan penyelesaian terbaik bagi masalah saya. Menarik. Jadi kamu rasa tahap pemikiran kamu ketika itu berbeza tak berbanding dengan persekolahan awal, iaitu sekolah rendah? Amat berbeza lah, sebab ketika saya sekolah rendah, saya lebih mengutamakan emosi saya dan saya tak mengutamakan akal fikiran. Jadi ketika saya membesar, saya dapat lihat perbezaan antara kita ikut menggunakan akal dan juga kita ikut menggunakan emosi. Okey, terima kasih. Seterusnya, boleh tak kamu kongsi bagaimana hubungan kamu dengan keluarga dan rakan sebaya ketika itu? Adakah kamu mudah menyesuaikan diri? Ketika itu saya agak susah menyesuaikan diri ketika sekolah rendah, kerana ketika itu saya kurang matang. Jadi saya banyak main dan nakal ketika sekolah rendah. Ketika saya meningkat dewasa, meningkat remaja, saya berfikiran terbuka dan saya lebih selesa berbual dengan mereka tanpa saya banyak masalah dengan terhadap keluarga saya. Okey, terima kasih. Seterusnya, bagaimana kamu mengawal emosi apabila menghadapi tekanan ataupun konflik? Saya kawal emosi dengan saya bersukan. Apabila saya bersukan, saya dapat menghilangkan stres dan juga saya lebih positif untuk lihat ke depan. Okey, jadi terima kasih di atas perkongsian tadi. Berdasarkan pengalaman kamu, apa yang kamu rasa paling penting dalam proses perkembangan usia 10 hingga 12 tahun, ataupun itu memberi impak ataupun pengalaman buruk dan baik serta sebagainya? Saya rasa perubahan ketika 10-12 tahun tu, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik, dengan didikan agama, didikan untuk sentiasa aktif dalam
sukan dan juga memberi perhatian lebih kepada anak-anak yang baru membesar, supaya mereka lebih nampak dengan masa hadapan, supaya mereka lebih matang dengan cara pemikiran mereka sendiri. Okey, baik. Terima kasih banyak atas kerjasama kamu dan masa yang diberikan. Semoga kita dapat jumpa pada lain kali. Okey, terima kasih ya.